I'm still angry. You are touching on religion. Takat untuk meminta maaf tu memang tak cukup. See, this issue not... Lepas dah main, nak minta sorry pula. Sekarang minta maaf dah terlambat kan? Apa yang you orang buat, atas you orang yang nilai, you orang boleh minta maaf. Tapi isu yang dah you orang buat tu memang tak boleh dimaafkan. Wah kau. Lebih-lebih pula kau ni. Kau ingat apa? Kita orang Melayu ni tak menjerap tengok video ni. Tak panas hati kita tengok video ni. Aku ni orang Melayu, aku orang Islam. Bila aku tengok, bukan main sombong lagi ni brother dalam video ni. Tak silap aku nama dia Datuk Sifaku Umar Nada Rajah, DSK. Dia ketua bahagian MIC Segambut, Bendahari Agong MIC Pusat. Bukan main sombong lagi. Geram pula aku tengok. Cakap ni bukan main angkuh lagi. Tak nak maafkan, tak boleh maafkan. Orang dah minta maaf dah kan. Dalam video tu dia dah buat video minta maaf dah. Dia pun dah kena ambil tindakan dah. Radio pecat dia apa semua. MC panggil, Bukit Aman panggil, dah turun mengadap apa semua. Cukup lah. Aku nak apa lagi ni? Ramai je kawan-kawan kau sendiri yang berbangsa India pun bagi pandangan tak payah nak diperbesarkan kes ni. Cukup maafkan lah. Apa lagi kau nak? Kau nak suruh 3 orang DJ tu melutut dengan kau? Sepatutnya kau pendekkan cerita. Kau maafkan dulu 3 orang tu. Tak payah kau nak sombong sangat. Itu cara kau nak redakan keadaan. Bukan bermaksud kalau kau maafkan dia orang tu, kes terus settle lenyap. Tak ada. Kes tu tetap jalan. Akan ada juga tindakan dari segi undang-undang. Itu kau serah pada pihak berkuasa lah. Kau tak payah nak lebih-lebih lah kau ni. Ya betul. Aku secara pribadi aku cakap tu terang. Dalam video sebelum ni aku cakap, aku tak setuju apa yang 3 orang tu buat. Aku tak setuju. Benda tu sangat biadab, kurang ajar dan tak perlu tak patut berlaku lah. Tapi kalau dah sampai tahap dia orang dah pergi jumpa kau, dah bawa puak kau kan dekat Batu Cave, dah minta maaf dah apa semua, kau nak apa lagi? Jangan tak payah nak sombong sangat lah. Yang 3 orang ni pun satu hal juga, kesilapan 3 orang, Nabil, Pak Azad dan apa semua, yang dia pergi turun Batu Cave jumpa orang politik MIC ni. Apa masalah orang ni? Siapa yang aturkan korang ni? Yang bercakap bukan main sombong dalam video tu orang MIC, orang politik MIC. Ada jawatan lagi, memang dia akan tunggang habis-habis lah isu ni untuk kaum dia, untuk penyokong dia. Ni siapa yang atur kan ni? Pergi bawa 3 orang ni pergi jumpa orang politik MIC kat Batu Cave. Siapa yang buat kerja macam ni? Sepatutnya tak payah turun. Tak payah nak pergi menghadap dia orang. Tak payah. Cukup kau minta maaf secara terbuka. Kau akui kau dah buat silap, kau terkhilaf. Cukup dah, habis. Tak perlu sampai nak pergi tempat ibadah dia orang. Tak payah. Waktu bila ada berlaku isu-isu yang melibatkan kaum kita, agama kita, bangsa kita, dia orang tak ada buat pergi masjid negara ke, pergi masjid mana surau, tak ada. Kita orang Islam ni betul, kita nak hormat sensitiviti agama lain. Itu kita diajar daripada dulu, memang itu yang ada dalam diri kita. Tapi kau kena ingat juga, kita orang Melayu Islam ni, kita kena jaga maruah kita, jaga juga kemuliaan kita sebagai orang Islam. Tak payah nak tunduk sangat dekat orang bukan Islam. Aku ulang lagi sekali, kita orang Islam tak payah nak tunduk sangat dekat orang bukan Islam. Jaga maruah kita, jaga kemuliaan kita. 3 orang tu dah buat silap, memang dia silap dan dia dah apologize right after the issue. Cukup lah, kau nak apa lagi?